Ramai orang bukan kalah sebab susah, tapi sebab tak nampak hasil cepat. Hari ni semangat, esok semangat, minggu pertama masih okey, tapi bila usaha banyak, hasil tak nampak. Inilah mula rasa betul ke apa aku buat ni. Dan dekat situlah ramai orang berhenti. Bukan sebab dia lemah, tapi sebab dia penat menunggu. Hakikatnya kejayaan ni bukan macam microwave. Dia lebih macam tanam pokok. Kau kena siram hari-hari, tapi lama juga baru nak nampak buah. Masalah ramai orang, dia nak hasil cepat daripada proses yang lambat tu. Sedangkan orang yang berjaya, dia terus buat walaupun belum nampak apa-apa. Sebab apa? Sebab dia faham. Dia faham kadang-kadang hasil paling besar ni sedang tumbuh diam-diam. Dan masa kau rasa nak give up tu, mungkin kau sebenarnya dah dekat.